membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Mengenang kembali 22 Oktober 2025. 2 Timotius bab 4 ayat 6 hingga 18. Tentang diriku, kini aku laksana minuman yang sedang dituangkan sebagai persembahan kepada Allah, dan sudah hampir masanya aku pergi menghadapnya. Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku telah sampai ke garis akhir, aku telah setia dalam iman. Sekarang mahkota perbenaran telah disediakan untukku. Tuhan, Hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu, bukan kepadaku sahaja, tetapi kepada semua orang yang merindu kedatangannya. Ketika aku membela diriku pada kali pertama, tiada seorang pun berdiri di sisiku, semuanya meninggalkanku. Semoga Allah tidak menyalahkan mereka kerananya. Tetapi Tuhan menyertaiku dan memberiku kekuatan, supaya berita baik dapat dikabarkan sepenuhnya melaluiku, dan semua bangsa asing bukan daripada Bani Israel dapat mendengarnya. Juga aku telah diselamatkan daripada mulut singa. Tuhan akan menyelamatkanku daripada segala perbuatan durjana dan memeliharaku untuk kerajaannya di syurga. Segala kemuliaan baginya untuk selama-lamanya. Amin. Paulus sedang mengenang kembali pelayanannya kepada Yesus dan dia berpuas hati. Dia tahu dia akan mati tidak lama lagi. Dia dihukum mati kerana kesetiaannya kepada Yesus. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Paulus gembira dengan kesudahan hidupnya, dia menganggap ini sebagai satu pengorbanan yang berbaloi. Ia seperti sebuah penyembahan di dalam adat kuno dalam menuangkan air anggur pada masa yang sama seseorang membuat pengorbanan haiwan di mezbah Tuhan. Dalam fikiran Paulus, pengorbanan sejati ialah iman dan kasihnya kepada gereja-gereja yang telah dibangunkannya untuk Yesus sepanjang pelayanannya, manakala hidupnya sendiri adalah seperti persembahan minuman yang melengkapkan hadiah diri Yesus. Bila usia meningkat, saya kerap kali menoleh ke belakang dan menilai pelayanan saya kepada Tuhan yang mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk saya. Mungkin kamu boleh membuatnya juga. Kita mengasihi Yesus yang rela menderita dan mati untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan. Oleh kerana Yesus telah bangkit dari kematian, kita miliknya untuk selama-lamanya dan tidak akan dipisahkan daripadanya. Maka, dalam kasih kepada Yesus, kita melakukan apa yang kita mampu untuk melayannya sebagai ucapan syukur kepada Dia yang begitu mengasihi kita. Apabila mengimbas kembali, saya melihat sejarah kehidupan saya yang bercampur dengan perkara-perkara baik dan kurang baik. Begitu juga dengan Paulus yang pernah menjadi penganiaya gereja. Namun begitu, Paulus berpuas hati membiarkan Yesus menutupi dosa-dosa silamnya dengan darah Yesus dan mengubah apa yang telah dibaikinya menjadi satu kegunaan yang menggembirakan hati Yesus. Kita juga tahu bahawa segala kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah melalui Roh Kudus. Jika bukan dari Roh Kudus, semuanya tidak bernilai. Bagaimana pula dengan kamu? Apakah kenangan kamu mengenai Juru Selamat yang kamu kasihi? Apakah pengampunan Yesus di dalam kehidupan kamu? Apakah berkat Yesus curahkan kepada kamu melalui kebaikan yang dilakukannya melalui kamu? Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui hidup saya. Ampunilah yang buruk dan berkati yang baik. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saya milik-Mu selama-lamanya kerana Engkau telah membeli saya dengan nyawa-Mu. Terima kasih. Amin.